punca yang boleh menyebabkan sakit belakang? Daripada faktor intrinsik dan juga ekstrinsik. So, apakah faktor intrinsik yang boleh terjadi adalah daripada masalah dalaman, masalah kesihatan, struktur tubuh badan, serta ekstrinsik berarti akibat daripada trauma, kemalangan, serta kecederaan. Selalu menggunakan terapi haba adalah pesakit yang menghadapi masalah yang kronik, maksudnya dah lama mempunyai otot tegang, masalah kesakitan tetapi tidak acute, maksudnya bukan lagi masalah yang baru. Tak semua senaman sesuai untuk semua pesakit. Ramai pasien tak dapat buat semua tiga. Betul. So kita kena dahulukan apa yang diorang boleh buat. Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masalah sakit belakang yang semakin meningkat. Salam sejahtera, saya Dr. Juwita. Hari ini dalam Health Talks kita akan bincangkan mengenai peranan fisioterapi dalam mengurangkan sakit belakang. Dengan kita fisioterapis Mia. Hello, hai. Selamat sejahtera. Saya Fizio Mia. Saya berkhidmat di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum selama 10 tahun dan saya banyak mengendalikan pesakit-pesakit yang mempunyai masalah sakit belakang. So Mia, kita GP setting, kita akan dapat ramai sangat pasien yang menyatakan diorang ada sakit belakang. So usually diorang punya sakit belakang akan datang lepas angkat berat, angkat benda berat ataupun jatuh, things like that. So mostly dekat sini ataupun dekat sini. So Mia boleh jelaskan ke beberapa punca yang boleh menyebabkan sakit belakang? Okay, so 90% masalah sakit belakang adalah non-specific. So kita tak tahu daripada mana masalah itu datang. Dia boleh datang daripada sendi, daripada otot, daripada tulang belakang itu sendiri, ataupun ligamen, ataupun daripada dis tulang belakang tersebut. So masalah-masalah ni berlaku boleh jadi daripada faktor intrinsik dan juga ekstrinsik. So apakah faktor intrinsik yang boleh terjadi adalah daripada masalah dalaman. So masalah kesihatan, masalah struktur tubuh badan, serta ekstrinsik boleh didapati akibat daripada trauma, kemalangan, serta kecederaan. So Mia, kalau intrinsik bermaksud skoliosis, kyphosis, so masalah yang dengan diri kita. So ekstrinsik adalah something yang berlaku dari Luaran, Okay. So kalau macam ni Mia, so seorang pesakit yang mengalami sakit belakang lah. So macam mana fisioterapi dapat membantu mereka? Kita ada rawatan haba, terapi haba, terapi elektroterapi, iaitu kita menggunakan current ataupun elektrik untuk memberi keselesaan untuk mengurangkan rasa sakit mereka. And then manual terapi, salah satunya adalah myofascial release, ataupun orang luar akan panggil urut, ataupun dry needling juga kita ada buat, serta kinesiotaping untuk protect kawasan yang cedera. So kalau dalam rawatan yang ini semua yang Mia nyatakan tadi, so rawatan apa yang sangat common? Rawatan sangat common adalah rawatan haba. Di mana rawatan haba terdapat dua jenis, iaitu haba panas, haba, ataupun terapi sejuk ais, ice therapy. So kalau Mia, kalau treatment cold and hot, treatment panas dan sejuk. So Mia boleh jelaskan tak macam mana nak gunakan treatment ni? Bila tiada bengkak, tiada merah ataupun tiada panas di kawasan tersebut, so kita akan menggunakan terapi haba. So pasien yang selalu menggunakan terapi haba adalah pesakit yang menghadapi masalah yang kronik, maksudnya dah lama. Yang mempunyai otot tegang, masalah kesakitan tetapi tidak acute, maksudnya bukan lagi masalah yang baru. So kita akan memberikan mereka terapi haba untuk bagi mereka lebih selesa sebelum ataupun selepas melakukan senaman. So kalau rawatan sejuk, terapi ais. So terapi ais lazimnya kita gunakan kepada pesakit yang masih acute, fasa akut, mana maksudnya kecederaan tu baru je berlaku. Mungkin dalam tempoh 72 jam. Tapi ada juga pasien yang
baru berlaku tapi sudah lama masalah tu. Selagi ada masalah bengkak, ada merah, ada lebam dan ada panas pada kawasan permukaan yang mereka sakit. So kalau ada 4 ni lah, merah, panas, lebam, merah, panas, lebam dan juga bengkak. Okay, so bengkak kita akan letak terapi ais. So untuk fisioterapi, sejauh mana fisioterapi dapat bantu mengurangkan ataupun mengubati sakit belakang? Okay, so kajian telah menyatakan bahawa fisioterapi memberi kesan yang positif kepada pesakit-pesakit sakit belakang, di mana kita memberikan education kepada pesakit macam mana nak jaga tulang belakang, macam mana nak mengangkat barang, okay, macam mana nak menjaga posture yang baik, okay. Serta fizio juga memberikan senaman kepada pesakit yang mempunyai masalah sakit belakang. Dan senaman adalah sangat penting dalam proses penyembuhan serta perawatan sakit belakang. So kalau senaman jenis apa yang Mia boleh advise? So kita ada banyak jenis senaman. So kita ada senaman regangan, senaman kekuatan, senaman mobilisasi. So senaman-senaman ini fizioterapi yang terlatih akan memberikan rawatan mengikut kondisi pesakit tersebut. Okay, tapi selalunya untuk masalah tulang belakang kita akan encourage ketiga-tiga senaman mengikut fasa pesakit tersebut. Jika dia tengah dalam masalah kesakitan yang amat sangat, kita akan suggest untuk membuat rawatan untuk mengurangkan kesakitan, sama ada elektroterapi, rawatan fasa rawatan haba, serta senaman mobilisasi. Macam itu. So kita ada banyak jenis senaman yang kita beri kepada pesakit. Dan tak semua senaman sesuai untuk semua pesakit. Okay, betul. Sebab ramai pasien tak dapat buat semua tiga. Betul. So kita kena dahulukan apa yang diorang boleh buat. Kita kena plan. Sehinggalah pesakit tersebut boleh berdikari membuat rawatan senaman sendiri di rumah dengan betul di hadapan supervised by physiotherapist. And kalau dia lulus, dia boleh buat semua, dia faham macam mana nak jaga dia punya tulang belakang, macam mana nak kurangkan masalah kesakitan. So kita akan discharge pesakit tersebut dengan education lah. Biasanya kalau pasien datang, memang pasien akan diberi bimbingan untuk buat treatment ni semua kan? Ya, betul. So biasanya kita akan fisioterapis akan mengajar pasien untuk buat senaman di rumah juga. Ya, betul. Senaman di fizio hanya membantu pesakit dalam 10% sahaja. Lagi 90% adalah datang daripada usaha pesakit tersebut. Maksudnya pesakit tersebut tak bolehlah buat senaman hanya di fizio. Tetapi kena buat dan diteruskan di rumah pada setiap hari. Betul, faham. So it's lebih kepada apa yang diajar perlu diamalkan di rumah. Ya, sebab itu kita panggil home exercise program. Maksudnya kita bila datang fizio, kita bukan sahaja menerangkan pesakit untuk buat senaman di fizio, dan kita akan terangkan pesakit mengenai home exercise program ni juga. So bila pasien datang, pasien akan dibagi tahu macam mana nak buat, berapa kali untuk buat. Ya, betul. Okay, so dia dapat follow up lah. So biasanya kalau government hospital, dia akan follow up dalam 3 bulan sekali. Okay, so untuk hospital Encik Besar Hajar Kalsum, selalunya rawatan akan diberikan dalam tempoh 3 ke 4 minggu untuk ulangan mengikut kekosongan slot yang ada. Betul, faham. So, kita ada ramai pesakit sakit belakang. Betul. Dan untuk slot sakit belakang sahaja kita ada satu tempat memang khas untuk masalah sakit belakang. Dan slot sakit belakang kita hari-hari penuh. Faham. Menunjukkan betapa ramainya
orang yang mempunyai masalah sakit belakang. Betul. Sebab kebanyakannya pasien saya pun datang sebab sakit belakang. Betul. So ubat yang biasanya kita orang akan berikan adalah ubat tahan sakit dan ubat radang. Tapi kebiasaannya mereka akan datang balik untuk sakit tu. Betul. So untuk pasien yang ada masalah ni yang berpanjangan. So bila mereka perlu cari fisioterapis. Betul. Okay, so untuk mendapatkan rawatan fisioterapi, selalunya pesakit mempunyai masalah kesakitan yang berpanjangan. Dah makan ubat-ubatan yang diberikan oleh doktor, dah merehatkan diri daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang mereka selalu buat, tetapi sakit masih lagi ada, ataupun kesakitan tersebut mengganggu aktiviti sosial mereka sehingga menyebabkan mereka menjadi stres. So kita akan stres bila kita tak boleh buat apa yang kita suka. Betul. So di sini pesakit boleh berbincang dengan doktor, berjumpa dengan doktor, di doktor di swasta, di klinik kesihatan yang terdekat, di hospital pesakit luar ataupun di klinik pakar untuk berbincang adakah perlu untuk saya ke fisioterapi untuk mendapatkan rawatan, ataupun doktor sendiri akan mencadangkan pesakit tersebut untuk membuat rawatan fisioterapi. So kalau untuk pasien, langkah pencegahan yang mereka boleh ambil untuk mencegah daripada mendapat sakit belakang. Okay. So masalah sekarang ni yang sangat merisaukan adalah ramai sangat budak-budak sekolah yang mempunyai masalah sakit belakang. Betul. 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 Sebab kebanyakannya macam ni ataupun macam ni. Sama ada diorang sekarang budak-budak sekarang banyak buat aktiviti-aktiviti seperti bermain game komputer, betul. Duduk di hadapan TV dengan postur badan yang tak betul. Betul. Okay, bawa beg sekolah dengan ulasan menyatakan beg sekolah terlalu berat. Okay, so itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masalah sakit belakang yang semakin meningkat di kalangan kanak-kanak, remaja dan seterusnya dewasa. Okay, so apa yang saya cuba sampaikan di sini adalah kita boleh menjaga kita punya tulang belakang atau kita panggil spine. Okay, so macam mana kita nak menjaga tulang belakang kita adalah dengan menjaga postur yang baik, menggunakan body mechanic yang betul. So apakah body mechanic yang betul adalah kita membuat teknik mengangkat barang secara betul. Okay. Kebanyakannya tak buat dengan betul. Sebab kita nak cepat. Betul. Kita nak angkat barang, kita terus bongkok dan angkat. Betul. So itu adalah teknik yang merisikokan tulang belakang kita, di mana bila kita membongkok dan mengangkat bebanan, tulang belakang kita tidak di dalam keadaan yang stabil. Lebih-lebih lagi bila kita mempunyai otot abdomen, perut kita yang lemah, dan tulang otot belakang yang lemah, lagi merisikokan tulang belakang kita untuk tercedera. Betul. Sebab kebanyakannya bila otot kita lemah, tulang belakang yang kena compensate. Ya, betul. So pasal tu kita biasanya boleh merisikokan tulang belakang kita. Kecederaan akan jadi semakin tinggi. So kalau untuk macam Mia cakap, budak kecil, pelajar, dewasa, all these people, semua orang ni, apa rawatan ataupun alat yang mereka boleh gunakan di rumah sahaja untuk bantu kurangkan sakit? Okay, misal kata memang dah ada masalah sakit belakang, okay. So saya cadangkan ataupun saya sarankan setiap pesakit untuk ada satu hot pack ataupun satu ice pack, okay, yang boleh didapati di farmasi ataupun kedai-kedai yang menjual lah. Kenapa pentingnya untuk ada hot pack ataupun ice pack ni adalah untuk bila kita rasa kita dah buat kerja seharian, okay, tiba-tiba kita sakit pinggang, rasa macam sengal, rasa macam letih, rasa macam tegang dekat belakang. So waktu tu kita boleh gunakan hot pack yang kita ada untuk letak di kawasan yang sakit.
So hot pack tu akan membantu dekat kawasan yang diletakkan, contoh adalah di belakang, untuk otot tu lebih relax, untuk tingkatkan circulation, okay? Ataupun misal kata buat kerja seharian dan menyebabkan lutut bengkak, so you boleh letak ice pack dekat kawasan yang bengkak tersebut. Okay. So ni dalam satu hari, dalam satu hari berapa kali kita boleh guna hot pack ataupun cold pack? Okay, untuk hot pack saya selalu cadangkan kepada pesakit boleh letak hot pack bangun tidur. Okay, bangun tidur sebelum mulakan kerja seharian, untuk letak hot pack dulu supaya kawasan yang sakit tu dia warm up. Warm up. So sebelum kita mula sakit kita dah rawat dah? Kita warm upkan dia dulu, bagi lancarkan peredaran darah, lembutkan kawasan otot yang tegang, okay? Dan balik kerja sebelum tidur malam ataupun petang, setelah balik kerja, untuk merelakskan otot yang tegang. Sebenarnya dia tak ada time frame berapa banyak kali you nak letak, tak ada masalah. Ya, betul. So sebab kebanyakannya ramai yang akan keluar kerja. So balik kerja, so it's always before work saya akan suggest buat benda ni, dan after balik kerja buat benda ni. Supaya masa kerja tu diorang tak stres, tak sakit, boleh buat kerja dengan more in a better manner. So Mia tadi tengah cakap pasal posture kan. So kalau posture, Mia boleh tunjukkan tak posture yang betul? Okay, sure. Okay, so sekarang ni kita ada banyak posture yang macam suka membongkok macam ni kan. Tengok TV macam ni, tunggu dekat depan kaunter kan, tunggu bilik doktor macam ni, ataupun macam ni. Ni santai sangat. Okay, so bila macam ni, kita punya tulang pelvic ni, tulang kita akan ke belakang. Okay, ke belakang memberi penekanan kepada tulang belakang. Okay, so bila macam ini, tulang otot belakang kita akan menjadi tegang, akan jadi pendek. So bila pendek dia akan jadi tegang. So depan ni akan menjadi lemah. Betul. So tulang belakang terpaksa mengangkat beban yang lebih untuk support kita punya posture ni. Okay, ataupun membongkok macam ni. So bila membongkok macam ni, pelvic kita ni macam ni akan ke belakang macam ni. So macam tadi ni, macam ni pelvic kita ke depan. Betul. Okay, ke depan. Okay, so bila kita macam ni, pelvic kita ke belakang. So bila ke belakang macam ni, tu dia akan memberi penekanan pada kawasan ni. Kawasan ni akan jadi pendek. So bila kawasan ni jadi pendek, kawasan belakang akan jadi lemah. Okay, so bila sini pendek, sini tight, so kawasan belakang ni akan jadi tight. So dia akan ada compensation otot serta tubuh, struktur di situ. Okay, so yang paling penting buat masa ni is posture lah. Yes, So posture. cara duduk macam mana Mia? Duduk. Okay, so ramai yang duduk macam ni. So okay, kalau cara duduk kadang-kadang kan kita duduk depan komputer macam ni lama. Betul. Okay, so tulang belakang kita ni tak kuat nak menahan that long, masa yang sangat lama macam itu. So apa yang sangat penting di sini adalah saya sarankan pesakit untuk ada satu lumbar support. Lumbar support ni seperti macam bantal kecil ke, ataupun lumbar support yang boleh cari di kedai-kedai untuk letak di kawasan pinggang. Sebab pinggang kita ada sedikit curve. Betul. So kita tak nak ada ruang kosong dekat situ. Kalau ada ruang kosong kat situ, maksudnya tak ada support dekat kawasan tu. So kita nak ada support. So bila kita duduk, kita punya tulang belakang dapat berehat. So mengurangkan risiko kecederaan pada tulang belakang. Betul. So selain lumbar support, so usually I think kita boleh suggest pada patient untuk buat stretching. Yes. Bangun, buat stretching, baru duduk. Yes, stretching sangat penting. Betul. Untuk rawatan sakit belakang, sebab bila kita ada masalah sakit belakang, otot-otot belakang, otot belakang kita, otot hamstring, semua otot punggung akan menjadi tegang dan pendek. So bila tegang dan pendek, dia akan menyebabkan otot tersebut menjadi tak selesa. So memberi kita rasa tak selesa lah. Okay, so untuk
senaman regangan yang telah disuggestkan, telah dicadangkan oleh WHO. Flexibility training perlu dibuat hari-hari. Hari-hari. So tak ada skip. So hari-hari kita perlu buat senaman regangan. So senaman regangan yang sangat common ataupun sangat senang yang kita boleh follow? Itu saya suggest adalah hamstring stretch. Hamstring stretch, okay. Hamstring stretch, lateral side body stretch. So macam ni, kita duduk-duduk macam ni berbual kan, kita boleh angkat tangan and then stretch. Kita panggil stretch juga. Kita stretch kita punya bahagian sisi badan. Sebab kadang-kadang kita dominan satu side. Betul. Satu bahagian. So dominan tangan kanan contoh kan. So kita banyak guna bahagian kanan. Angkat barang bahagian kanan semua. So kita akan sakit tegang dekat kawasan kanan je. So this is kind of stretch yang you boleh buat. You duduk-duduk ni boleh tolak badan you macam ni. Ini semua adalah senaman. Ya, betul. So okay Mia, kalau katakan kalau ada masa, bila kita balik rumah, kita ada masa and people with very extreme back pain, yang terlalu sakit belakang yang terlalu teramat sangat lah. So Mia akan suggest chair aerobik tak? Chair aerobik untuk orang yang ada masalah kesakitan, contoh dia punya pain score dia adalah 6 ke atas, saya tak akan suggest untuk chair aerobik. Chair aerobik. Fasa 6 ke atas selalunya kita akan suggest patient to rest and buat stretching exercise lah. And do pain management lah, treatment. So start dengan stretching, pain management. Bila dah okey, dah kurang sikit, baru senaman. Senaman pun bergantung. Sebab kalau macam stretching tu pun salah satu point senaman. Okay. So bila tengah sakit sangat, kita tak akan suggest untuk buat strengthening exercise. So kita more kepada stretching dan juga senaman mobilisasi. Okay, faham. Okay, Mia, saya actually ramai ada soalan ni. Yes. Apa perbezaan between fisioterapi dengan OCT? So occupational therapist. Okay, so saya terangkan fisioterapi adalah satu badan yang mengembalikan kefungsian tubuh daripada segi fizikal. Means macam kalau pesakit tersebut tak boleh jalan, so fisioterapi akan mengajar pesakit tersebut untuk kembali berjalan. Ataupun pesakit tersebut tak boleh untuk bengkokkan lutut sebab dia suka berkebun. So dia tak boleh nak berkebun sebab lutut dia tak boleh bengkok. Okay, so dia tak boleh nak mencangkung. So fizio akan latih pesakit tersebut untuk mendapatkan julat pergerakan sendi pesakit tersebut. Okay, so untuk occupational therapy pula, nama pun occupational therapy ya, cara kerja. Maksudnya diorang mengembalikan pesakit tersebut untuk melakukan aktiviti harian, macam mana nak bekerja, macam itu. Okay, so kalau Mia kerja di hospital, so untuk patient dekat hospital, kebanyakannya yang ada sakit belakang, biasanya datang daripada trauma ke, angkat benda berat, ada masalah slip disc? Betul. Kebanyakan pesakit yang mempunyai slip disc yang datang ke unit fisioterapi adalah disebabkan oleh mengangkat bebanan. Sebab kadang-kadang badan kita tak bersedia untuk mengangkat bebanan tersebut. Tapi kita push, kita paksa juga diri kita untuk angkat bebanan yang ada. So menyebabkan kecederaan. So sangat common lah untuk dapat masalah tulang belakang sebab angkat bebanan yang berat. So kalau Mia boleh tunjukkan tak cara yang betul angkat benda berat? Okay, good. Okay, sekarang ni kita ada satu bag. Okay, bag ni sangat berat lah. Okay, bag ni di atas lantai. Okay, selalu orang kan, kita malas kan. Kita just nak angkat je terus. Okay, kita nak cepat. Okay, kita nak cepat. So macam mana? Kita just angkat. Betul. Just bongkok dan angkat. Common. Okay, sebab kita nak cepat. Betul. Okay, so tapi that is not the correct way lah. Itu bukan cara yang
sepatutnya. So sepatutnya macam mana nak mengangkat adalah kita kekuda kaki kita dulu menggunakan kaki yang kita kuat, kaki dominan. So turun ke lantai, ambil bebanan tersebut dekat dengan kita. Paut bawa ke peha, satu, bawa peha dua, and then guna kekuda tadi dan angkat. Barang bebanan tersebut haruslah dekat dengan kita. Andai kata bebanan tersebut terlalu berat, so saya nasihatkan untuk menggunakan apa-apa bantuan seperti troli ke ataupun angkat dengan kawan, bukan seorang dirilah. Sebab sekarang bila kita bekerja memang susah nak minta tolong ataupun nak buat kerja in the right way. So kita terus angkat benda macam tu. Kita akan paksa juga diri kita untuk angkat. Boleh, tapi make sure untuk menggunakan body mekanik yang betul. So body mekanik yang betul dapat membantu kita lah mencegah dan mengurangkan sakit belakang. Yes, betul. Untuk mengurangkan risiko kecederaan. Betul. So Mia, kalau patient dia nak datang ke hospital untuk jumpa dengan fisioterapis, macam mana mereka boleh jumpa dengan fisioterapis? Untuk orang awam yang perlu ataupun mahu mendapatkan rawatan fisioterapi di hospital ataupun di klinik kesihatan yang ada menyediakan perkhidmatan fisioterapi, pesakit perlu berjumpa dengan doktor terlebih dahulu dan berbincang dengan doktor. Seandainya doktor mencadangkan untuk membuat rawatan fisioterapi, so doktor akan keluarkan satu surat rujukan untuk dibawa ke unit fisioterapi dan kita akan beri tarikh dan kita akan attend pesakit tersebut. So apa yang penting adalah surat rujukan doktor. Cuma doktor je yang boleh merujuk dan boleh tahu pesakit ini perlu ataupun tidak rawatan fisioterapi. So benda ni sangat penting lah. So kalau sekiranya sesiapa ada masalah sakit belakang, so mereka perlu berjumpa dengan doktor. So dengan rujukan doktor boleh jumpa dengan fisioterapis lah. Ya, betul. So banyak information yang Mia share hari ni. Thank you so much for being in the show. Thank you jemput saya. You're so welcome. So kita akan jumpa lagi. Okay, thank you. Bye-bye.